Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurfah Nok Minu binti Zainal Azman, nombor kad matrik SLP 11SK24F012, dan topik untuk presentation saya pada hari ini adalah topik pemasaran dalam media sosial keselamatan daripada HR Kapit Fusion. Apa itu HR Kapit Fusion? HR bermaksud Hana dan Rushaini, dan Kapit Fusion pula kami menjual secara atas talian kuih kapit tradisional yang telah dimodernkan. Berikut adalah Google Trend. Gambar rajah menunjukkan hasil dari trend data 12 bulan di antara kapit peanut butter biasa dan HR kuih kapit. Berikut adalah gambar rajah yang menunjukkan hasil dari Google Trend dari data 30 hari di antara kuih kapit peanut butter biasa dan HR kuih kapit. Berikut adalah gambar rajah yang menunjukkan hasil dari Google Trend daripada 5 tahun antara kuih kapit peanut butter biasa dan HR kuih kapit. Berikut adalah analisis SWOT bagi HR Kapit Fusion. Yang pertama sekali adalah strength, iaitu kekuatan, produk tradisional dengan sentuhan moden, rasa dan tekstur yang menarik, rangup dan manis sesuai untuk pelbagai lapisan umur dan majlis. Pembungkusan menarik dan mesra hadiah sesuai dijadikan cenderawati atau snack premium, terutama semasa musim perayaan. Penghasilan secara homemade memberikan sentuhan eksklusif dan dipercayai dari segi kebersihan dan kualiti. Weakness, jangka hayat terhad, kuih kapit mudah lemah jika tidak dibungkus dengan baik. Proses penghasilan manual, pengeluaran mungkin terhad dan terlambat jika permintaan meningkat. Kurang dikenali di pasaran besar, jenama baru atau belum mempunyai kehadiran kukuh secara komersial. Kos pengeluaran yang tinggi boleh menyebabkan harga sedikit tinggi berbanding produk komersial. Seterusnya, bagi analisis SWOT HR Kapit Fusion adalah opportunities, iaitu peluang. Permintaan produk tradisional yang diolah semula, pelanggan kini mencari produk klasik dengan pembaharuan moden. Peluang pemasaran atas talian boleh dipasarkan melalui media sosial, Shopee dan TikTok Shop. Peluang kolaborasi atau OEM boleh bekerjasama dengan kafe, hotel atau hamper raya. Pasaran luar negara, permintaan tinggi dari rakyat Malaysia di luar negara untuk kuih tradisional. Dan yang terakhir adalah threats, iaitu ancaman. Persaingan ketat, banyak produk dessert jenis brownies, soft cookies dan soft bake. Fluktuasi harga bahan, terutama coklat, mentega dan telur. Perubahan secara konsumen, trend boleh cepat berubah dari burkis ke digit baru. Regulasi makanan, perizinan PRIT atau PBOM bila ini skala besar. Terusnya adalah unique selling point USP bagi HR Kapit Fusion, dibuat secara homemade dan artisanal, dihasilkan dengan penuh teliti oleh tangan bukan mesin. Ia dapat memberikan rasa yang lebih otentik dan home feel. Bungkusan eksklusif dan sesuai untuk hadiah, packaging premium yang sesuai dijadikan sebagai hadiah korporat, dogi majlis atau snack eksklusif. Menggunakan bahan berkualiti tinggi, hanya menggunakan bahan-bahan segar dan halal, tiada bahan pengawet, pewarna tiruan atau perisai tambahan. Sesuai untuk pelbagai majlis dan musim. Produk yang fleksibel sesuai untuk jualan musim perayaan raya seperti hari raya ataupun tahun baru, majlis kenduri, jualan korporat, hamper dan sebagainya. Boleh didapati secara online, boleh dibeli melalui platform digital seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram atau penghantaran terus ke rumah pelanggan. Ciri-ciri produk bagi HR Kapit Fusion, yang pertama sekali adalah tekstur rangup. Kuih kapit mestilah nipis, garing dan mudah dipatah apabila digigit. Warna keemasan sekata menunjukkan kewalan api yang baik semasa membakar serta memberi tarikan visual. Aroma wangi santan dan telur, bau tradisional yang kuat menambah nilai jalan dan daya tarik pelanggan. Rasa lemak manis seimbang, tidak terlalu manis dengan rasa santan yang menonjol tetapi tidak memuakkan. Bentuk lipatan kemas dan seragam, setiap keping saiz sama dan sama ketebalan bagi meningkatkan kualiti persembahan. Tahan lama, kuih tidak cepat lemau jika disimpan dalam bekas kedap udara sesuai untuk jualan runcit atau hamper. Permukaan licin dan tidak berlubang menandakan adunan sebati dan teknik memasak yang betul. Tidak berminyak, kekal kering dan bersih, menjadikannya sesuatu untuk penyimpanan jangka panjang. Bahan berkualiti, santan segar, telur, tepung pilihan dan gula yang baik
bagi meningkatkan rasa keseluruhan. Bungkusan menarik dikemas dalam bekas kedai udara atau bungkusan moden untuk menarik pembeli. Mereka adalah bisnes model gambar bagi HR graphic design. Mereka adalah kaedah photoshoot produk HR graphic design bagi angle front and back, angle flat link dan angle right and left. Mereka adalah copywriting HR graphic design, teaser, soft sell dan hard sell di Facebook. Mereka adalah desain gambar HR graphic design bagi Facebook page cover, gambar, konten Facebook dan IG. Mereka adalah Facebook HR graphic design, nama Facebook page HR graphic design, kategori Facebook page food and beverage, Facebook page description dan URL Facebook page. Mereka adalah Instagram HR graphic design, nama Instagram page, caption, video yang sesuai ataupun reels, teknik gambar flat lay, close up, roll of stat dan hashtag dan URL Instagram. Mereka adalah close sale bagi HR graphic design dan mereka adalah contoh pin close sale bagi HR graphic design. Syaratan ahli closing HR graphic design pertama sekali adalah beri salam, kemudian terima kasih, terangkan produk, beri testimoni, beri credibility, berikan bonus, jaminan dan cara bayaran, sense of urgency, upsell dan call to action. Dan yang terakhir adalah resip transaksi, bayaran dan penghantaran bagi HR graphic design. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.